Game week 5 Brighton versus dengan Spurs di home Brighton. Okey, untuk match ni teman nak shout out sikit lah kat abang Spurs. Mana idaknya Dema boleh predictkan yang Arsenal akan kalah ataupun seri dengan Manchester City untuk game week 5 ni. So dia harapkan untuk game week 5 ni Spurs boleh naik atas lah. Tapi korang kena ingat Spurs bertandang dekat Brighton dan rekod Brighton agak buruk sikit lah. Tapi dia ada menang dekat home lawan dengan City. Yang paling bestnya masih lagi belum kalah dekat home Brighton. So maksudnya rekod Brighton agak baik lah di home Dema. Okey, untuk perlawanan ni teman harapkan Brighton boleh mengikat Spurs ataupun menanglah dengan Spurs untuk menjadikan Arsenal tidaklah di bawah Spurs nanti. Bagi Spurs pula, diorang ni memang tengah on form lah Duduk pun nombor 3. So tengah nak kejar nombor 2 iaitu Arsenal dan juga nombor 1 Liverpool. Teman memang risau jugalah sebab diorang punya season ni kebangkitan under Thomas Frank agak meyakinkan jugalah. Dan Thomas Frank pula menyiapkan skuad yang agak menggerunkan lah dengan pembelian Kudus, Xavi Simon yang baru tu, dan tiba-tiba R9 diorang iaitu Richarlison step up season ni, tak macam season lepas. Dan under Thomas Frank ni juga permainan agak berbeza sikit dengan apa yang Angge buat season lepas. Dan kita harapkan momentum ni dapatlah diteruskan oleh Spurs untuk bagi drama yang lebih hebat lagi pada kedudukan 1, 2, 3, 4 iaitu slot UCL season ini. So apa-apa pun rival jangan koyak.